Bismillahirrahmanirrahim. Belayan sikit burung merpati, hinggap di dahan pokok kemboja. Santun diukir setulus hati, orang sastra bermula bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kesantunan berbahasa kepada barisan pensyarah yang saya muliakan serta rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Hadirin sekalian, forum ini bukanlah satu beban, tetapi satu ruang untuk kita melakukan diplanning dan pembelajaran mendalam terhadap satu tajuk yang menjadi nadi utama kepada peradaban kita, iaitu kritikan sastra terhadap hasil karya sastra. Fokus pedahsyat kita ini merangkumi 3 genre agung: pantun kanak-kanak, syair remaja dan rindam dewasa. Di bawah kerangka kapasiti pedagogi pembelajaran berkembang, forum ini akan menguji sejauh mana kita mampu menerapkan elemen 6C, terutamanya pemikiran kritis dalam menilai sastra dan kolaboratif dalam menyatukan idea. Trik idea kita sangat jelas: kesantunan berbahasa sebagai cerminan pemikiran masyarakat. Bersama saya ialah 2 panelis yang sangat berwibawa, Saudara Adam Haikal bin Zulkifli dan Saudara Nur Rashdan bin Ghazali. Mari kita mulakan kursus pertama kita. Kita mulakan perbincangan di muara alam kanak-kanak. Kanak-kanak adalah fasa di mana bahasa mula membentuk karakter. Saudara Adam Haikal, sebagai pembuka selera intelektual kita, mohon deklamasikan pantun klasik yang menjadi identiti sastra kanak-kanak. Saya akan mendeklarasikan satu pantun nasihat. Didengar. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Terima kasih Saudara Adam Haikal. Rangkap yang sangat dekat di hati. Namun, hadirin, di sebalik urusan kata-kata ini terdapat lapisan kritikan yang perlu kita kupas. Berdasarkan nota kritikan teguran yang bersifat memberi peringatan secara ikhlas, adil dan tidak dipengaruhi oleh emosi. Bagaimanakah anda melihat manifestasi akal budi dalam pantun ini? Terima kasih kepada mereka. Jadi mengikut Alexa kita jadikan teguran, fokus kita adalah melihat keistimewaan dan integriti suatu karya. Jadi pantun ini sangat istimewa kerana ia menanamkan sifat tawaduk ataupun rendah diri sejak kecil lagi. Jadi rasa budak baru belajar ini adalah satu pendidikan terhadap sifat ego seseorang manusia. Ianya mengajar kanak-kanak untuk mengaku kekurangan diri mereka. Dari sudut program membina pula, saya secara kritis melihat membayang buah cempedak ini sebagai satu metafora yang tradisional yang sangat kuat. Namun, sebagai penelitian moden, kita perlulah berani untuk melakukan inovasi agar imajinasi anak-anak lebih meluas tanpa menghilangkan nilai kesantunannya yang tidak pernah mengecam kesalahan. Satu teguran yang sangat tajam dan membina. Namun, panel Saudara Nur Rashdan, anda sebagai pakar budaya, adakah anda melihat pembayang pagar dan dalam itu sebagai sesuatu yang sudah laku, atau ia sebenarnya mempunyai rahsia estetika yang masih relevan? Terima kasih Saudara Moderator Amuzab. Sebenarnya saya melihat pembayang pagar dan galah mempunyai makna simbolik yang sangat mendalam. Yang pertama, pagar. Pagar boleh ditafsirkan sebagai satu halangan atau batas dalam mendapatkan ilmu. Ia melambangkan cabaran yang dihadapi oleh seseorang yang masih baru dalam proses pembelajaran. Manakala galah pula merupakan simbol alat bantuan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Dalam konteks pendidikan, kita dapat lihat ini boleh dikaitkan dengan peranan guru, rakan atau bimbingan yang membantu seseorang belajar untuk memahami suatu perkara. Dari sudut kritikan alat penganalisisan, hubungan antara pagar dan galah ini menunjukkan bahawa ilmu tidak datang dengan mudah. Ia memerlukan usaha serta bantuan daripada orang lain. Begitu dari sudut kritikan pula, pembayang ini agak tradisional.
dan mungkin kurang dekat dengan realiti pelajar masa kini. Oleh itu, satu saranan yang boleh diberikan ialah memodernkan simbol tersebut supaya lebih relevan tanpa menghilangkan keindahan pantun asal. Luar biasa huraian daripada kedua-dua panel. Jika kita halusi, Saudara Adam Haikal telah memberikan satu teguran tentang perlunya inovasi bahasa, manakala Saudara Nur Rashdan telah mempertahankan integriti simbolik pagar dan galah sebagai batas alam. Apa yang dapat kita simpulkan di sini ialah kritikan teguran dalam pantun kanak-kanak ini sebenarnya adalah satu bentuk kritikan terhadap kesombongan. Melalui penbayang yang ringan, ianya menyuntik ideologi bahawa ilmu itu luas dan kita selamanya adalah pelajar. Kesantunan berbahasa di sini bukan sekadar rimang, tetapi perisai diri bagi membentuk peribadi yang amanah. Inilah tahap pembelajaran bermakna yang kita cari. Hadirin sekalian, kita beralih ke alam remaja, di mana satu fasa yang penuh pancarobah dan menuntut bimbingan yang betul. Untuk segmen ini, kita akan meneliti syair nasihat penghujung Tamarot Al-Muhimmah karangan Abu Hasan Syam, Saudara Nur Rashdan. Mohon lakukan bait-bait ini dengan penuh penghayatan dan nada keinsafan. Dengarkan tuan, ayahanda berperi kepada anaknya muda bestari, nasihat kebajikan ayahanda beri, amalkan jangan malas dan deri. Ayuhai anak dah muda remaja, jika anak dah menjadi raja, hati yang betul hendak disahaja, serta rajin pada bekerja. Terima kasih Saudara Nur Rashdan. Sungguh mendalam perasaan tersebut. Saudara Nur Rashdan, mohon mulakan dengan kritikan penganalisian anda dan kemudian akan disambung terus oleh Saudara Adam Haikal dengan kritikan saranan. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Melalui kritikan penganalisisan, kita perlu menyelidiki keadaan sebenar karya ini, termasuklah motif dan pemikirannya. Saya dapati motif utama pengarang adalah untuk melakukan transformasi sahsiah kepada golongan muda. Penggunaan diksi ayahda dan anakda bukan sekadar panggilan semata-mata, tapi satu bentuk kesantunan berbahasa yang bertujuan meruntuhkan tembok ego remaja agar nasihat lebih mudah diterima. Analisis saya terhadap baris hati yang betul hendak disahaja menunjukkan bahawa pengarang menekankan aspek integriti dalaman sebagai asas kepimpinan. Secara kognitif, organisasi idea dalam syair ini sangat tersusun dan sistematik. Ianya bermula dengan pemberian nasihat kebajikan, kemudian meletakkan sasaran masa dengan menjadi raja dan diakhiri dengan solusi iaitu rajin bekerja. Ini membuktikan karya ini mempunyai prestasi yang sangat tinggi dalam mendidik tanpa perlu mengecam. Izinkan saya menyambung pernyataan daripada Hasan dan Muhammad itu. Jadi berdasarkan kritikan saranan, kita bertujuan untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan lagi unsur-unsur untuk membina dalam karya. Saranan saya, nilai dalam baris amalkan jangan malas dan nyeri itu perlu divisualkan semula mengikut konteks cabaran remaja milenial pada zaman kini, seperti malas dan dalam mencari maklumat atau nyeri dalam menghadapi tekanan sosial digital. Saya menyarankan agar pemikiran karya sastera klasik ini diberikan nafas yang baharu melalui integrasi elemen kreativiti agar ianya tidak nampak kaku.
Dengan memberikan alternatif interpretasi yang lebih segar, kritikan ini akan mengalihkan nilai yang sangat positif dan signifikan yang bukan sahaja kepada remaja, malahan kepada pengarang dan khalayak pembaca keseluruhannya, agar sastra tradisional ini tetap menjadi panduan hidup yang dinamik. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas huraian yang sangat tuntas dan akademik. Apa yang dapat kita kupaskan di sini ialah gabungan antara kritikan penganalisisan daripada saudara Nur Rasdan dan kritikan saranan daripada saudara Adam Haikal telah berjaya membongkar akal budi yang tersirat dalam karya Abu Hassan Syam ini. Perbincangan tadi jelas menunjukkan elemen pemikiran kritis di mana panelis memberikan justifikasi yang sangatlah kuat terhadap setiap baris syair. Kita dapat melihat bagaimana kesantunan berbahasa bertindak sebagai jambatan komunikasi antara generasi tua dan muda. Rumusannya, pusingan ini membuktikan bahawa sastra remaja adalah sebuah living document yang mampu membentuk peribadi yang rajin dan berhati betul, sekaligus memenuhi matlamat kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dalam melahirkan instan yang berintegrasi tinggi. Kini, kita sampai ke puncak kematangan untuk alam dewasa. Jika pantun itu warna dan syair itu peta, maka Gurindam adalah kompas. Saudara Adam Haikal, mohon deklamasikan Gurindam 12 pasal 5 sebagai subjek penilaian kita. Baiklah pemerintah, jadi dengar kawan. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat pada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat membenarkan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuannya. Kalam yang sangat padat dan bermakna. Saudara Adam Haikal sebagai pengkritik yang bijaksana, adil dan saksama. Mengikut nota kritikan penilaian, bagaimanakah anda meletakkan aras mutu karya ini? Adakah ia benar-benar mencapai standard agung? Terima kasih Tuan Moderator. Jadi sebagai pengkritik, penilaian saya, Gurindam ini adalah karya kelas yang pertama. Justifikasi konkret saya yang pertama ialah ekonomi bahasa. Dengan hanya beberapa baris, Raja Ali Haji berjaya untuk merumuskan falsafah jati diri. Ianya menilai bangsa melalui darah tetapi budi. Kedua, karya ini mempamerkan ketulusan. Penilaian saya mendapati tiada unsur hipokrit. Ianya memberikan justifikasi moral yang tidak boleh disangkal. Mutu karya ini terletak pada kemampuannya untuk membentuk persekitaran sosial yang sihat melalui kawalan diri. Penilaian yang sangat objektif. Namun, saudara Nur Rasdan, adakah anda mempunyai kritikan penilaian lain? Mungkin dari sudut struktur atau organisasi idea yang boleh mengukuhkan hujah saudara Adam Haikal sebentar tadi. Baiklah, saya sebenarnya sangat betul bersetuju. Namun, daripada sudut pandangan saya pula, saya ingin menilai dari sudut organisasi idea. Strukturnya sangat sistematik. Bermula dengan premis, jika hendak mengenal dan berakhir dengan kesimpulan, lihatlah kepada. Ini menunjukkan pemikiran logik yang sangat tinggi, prestasi. Dari sudut penilaian bahasa, diksi memeliharakan yang sia-sia adalah penilaian tajam terhadap integriti orang dewasa. Kualiti karyanya tidak boleh dipertikaikan kerana ia menggabungkan kebenaran agama dan keindahan sastra dalam satu acuan yang ada. Luar biasa huraian daripada kedua-dua panel. Saudara Adam Haikal menekankan keadilan hujah, manakala saudara Nur Rasdan menekankan kualiti organisasi air. Rumusannya, Gurindam dewasa ini adalah kemuncak kepada kesantunan berbahasa. Bagi orang dewasa, bahasa adalah maruah. Penilaian kita hari ini membuktikan bahawa karya tradisional kita mempunyai kualiti yang setanding dengan falsafah dunia. Ia bukan sekadar puisi. Ia adalah manual kehidupan yang merumuskan bahawa kebahagiaan itu
datang daripada kemampuan kita menjaga apa yang sia-sia. Hadirin sekalian, kita hampir ke penghujung. Forum ini telah membuktikan betapa kritikan sastera, teguran, penganalisisan dan penilaian mampu membongkar rahsia pemikiran di sebalik karya agung kita. Kita telah melihat bagaimana kesantunan ini berevolusi daripada kepolosan kanak-kanak, empati remaja sehingga kematangan dewasa. Kami telah mencuba menerapkan elemen kolaboratif, komunikasi dan pemikiran kritis dalam setiap hujah. Sastra itu cerminan budi, kritikan itu pengasah minda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.